Betul sekali korek ni. Oh, kena pula dengan nasi kan. Bismillah. Hmm. Guys, set Ramadan kita akan buat short rib dan juga nasi. Tapi ayam ni tak adalah saja kami tambahkan. Untuk menu-menu makan-makan, kita letak short rib sekali dengan nasi. Tu agak okey tak? Cuba komen sikit. Saya nak buat set ni tau. Set short rib dengan nasi, brisket dengan nasi, kuah tu macam kuah sup yang nasi Arab tu kan, jenis macam tu kan. Ada kemudian nanti kita nak buat carnivore platter. Dalam tu ada short rib, ada brisket, ada lamb, ada apa orang kata? Lamb shank, berkuah, kemudian kita nak terletak kambing, macam-macam lah. Yang tu kan. Korek ni. Kakak kokak dengan nasi bismillah. Cuba tanya, ayam asam utara sedap ke ayam? Korek kena dengan nasi kan. Buka puasa time Ramadan. Syahdu, bismillah. Siapa yang menangis sedap dia. Allah. Memang best dia. Nasi. Nasi apa ni yang? Biryani. Nasi biryani kena dengan lamb shank, dengan brisket short ni. Sedap Dah. Kau nak tahu Ramadan nanti. Kasih jadi. Jom makan jam.